Kenapa tuan nak buat bisnes? Sejujurnya Ustaz, saya macam dipaksa atau terpaksa. Okay. So, saya masih ingat semasa saya belajar. Dulu, masa tu, istilah job security masih ada. Istilah job security di mana kawan ayah saya nampaklah dia punya plan. Dia orang akan, selepas habis sekolah, dia orang akan try dapat kerja kat mana-mana, dan selepas mereka mungkin kerja dekat syarikat A, mereka akan kerja dekat syarikat A untuk 20-30 tahun. Selepas itu mereka akan simpan duit dan mereka boleh bersara. Right? That was the plan dulu. So that was the advice yang I dapat tau. Belajar rajin-rajin, kerja kuat-kuat, lepas tu simpan duit. Lepas kita simpan duit, kita boleh pension. Tetapi apa yang terjadi semasa PKP, saya kehilangan kerja. Ya, apabila syarikat saya terpaksa tutup. So pada masa itu saya, I think late 30s lah, dan saya pun terpaksa bersara. Tetapi pada masa sama saya nampaklah untuk kos sara hidup makin lama makin mahal. Dan apabila orang tua dekat rumah saya masing-masing terpaksa pergi ke hospital, tiba-tiba kurang duit. So what do I do? So apabila ini berlaku, I needed to make a decision. What do I do, right? What do I do? Dan pada masa sama, after a certain age, selepas kita mencecah 40 ke atas, right? Nak dapat kerja sangat-sangat susah. So, what do I do? The next thing I had to do was cuba start business. Dan pasal itu saya start business lah dulu. So maksudnya disebabkan kesempitan hidup lah? Betul.